content creator dekat luar sana, kalau tak ada lampu ni tak sah. So ni Matrix M07 daripada Photolux. So lampu ni pencahayaan dia 36 watt, menggunakan bateri Sony NPF, tapi dia datang sekali dengan bateri ni 4000 mAh, and ada indicator light macam ni, and then dia charge menggunakan kabel type C, which is dia ada bagi juga dalam box tu. Best thing pasal lampu Matrix M07 ni, dia ada 3 mod. First, mod lampu biasa CRI. So untuk Kelvin dia ada 2500 sehingga 9900 Kelvin, which is lampu dia putih macam biru-biru sikit lah. Kalau kau tengok terang macam ni, aku baru pakai 10% saja daripada lampu ni. 100% over terus. And mod yang kedua, which is hue, kau bolehkan daripada kosong sampailah pusing 360 darjah. Dia ada macam-macam warna, which is RGB light. And then yang ketiga ni best, polish, dia ada flash, strobe, dia ada apa ni, hue, dia ada bermacam-macam mod dalam ni. Kau boleh tekan dan pilih sendiri je apa mod yang kau nak. Untuk korang creator ataupun fotografer ataupun videografer yang buat video, yang buat gambar, kalau kau nakkan kelainan dalam gambar kau, dalam setiap art yang kau buat, inilah jawapan dia. Kau kena ada benda ni. Macam aku ada 2 biji, which is yang ni aku akan letak dia dekat belakang untuk jadikan dia punya background light, and lagi satu aku letak dekat bawah untuk jadikan dia macam highlight lah untuk satu tempat. And yang paling bestnya lampu ni kau boleh control menggunakan apps dia saja. Off, on, lepas tu kau boleh control CRI dia, and then kau boleh control HSI dia macam ni, ataupun kau nak pilih efek dia pun kau boleh control by ni je. Mudah kan? So untuk korang yang berminat, aku sediakan beg kuning kat bawah. Korang claim semua voucher, free shipping, and then kau kena dapatkan lampu Matrix M07 daripada Photolux ni. Okay? So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni biar ramai lagi yang tahu apa yang aku bebel kat sini. And then kita jumpa di next video.